Kongsi tiada doa yang sia-sia. Netizen ucap terima kasih RUHAINIES kutip. Sampah, Bella Astilah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Perkongsian pelakon Ruhainis atau nama sebenar Nur Ruhainis Farhah Zainul Ilyas menjadi perhatian ramai selepas rakan selebriti Bella Astilah selamat melangsungkan pertunangan dengan ahli politik Syed Saddiq Syed Abdul Rahman semalam. Menerusi hantaran dimuat naik di platform Threads, aktris berusia 34 tahun itu menyatakan tiada satu doa yang sia-sia dimohon kepadanya. Tak ada doa yang sia-sia, tulisnya ringkas. Bagaimanapun, meninjau di ruangan komen, rata-rata warganet berterima kasih kepada pelakon drama Hello Mr. Perfect kerana sudah menjadi pintu buat Bella Astilah menemui kebahagiaan yang dicari selama ini. Terima kasih Ruhainis sebab ditangkap alwat dengan Alif Aziz, bekas suami Bella Astilah. Maka, Bella jumpa cinta sejatinya sekarang. Merentanlah awak ya, Alif Aziz tu bukannya kaya. Dahlah selalu curang. Bella kaya raya ada rumah besar. Terima kasih sekali lagi, Ruhainis. Tulis salah seorang warganet. Terima kasih ambil sampah, Bella. Nanti ambillah lagi sampah orang lain juga ya. Tak nak kahwin dengan orang sana, Alif Aziz. Dulu bukan main masuk lain, sampai kena tangkap alwat. Kemain babikan Bella semua, sekarang bila orang sana dah single, cerai. Tak nak kahwin ke? Saya tak kecam. Saya cakap benda nak jadi, tulis warganet yang lain.